Adakah harga emas akan sentiasa naik? Harga emas naik turun setiap hari. Jadi, adakah benar harga emas akan sentiasa naik dalam jangka panjang? Jawapannya, ya. Tapi kenapa? Pertama, wang kertas sentiasa susut nilai. RM50 2 dekad lalu mampu beli banyak barang. Hari ini, kuasa beli RM50 jauh lebih rendah. Inilah kesan inflasi, duit kertas semakin hilang nilainya saban tahun. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas meningkat secara purata 10% setahun. Kedua, selagi wang kertas dicetak, selagi itulah harga emas akan naik. Dulu, emas merupakan mata wang. Hari ini, emas adalah komoditi yang boleh dibeli dan dijual. Tapi emas tak sama seperti mata wang kertas. Wang boleh dicetak tanpa had yang menyebabkan inflasi. Emas pula terhad dan tak boleh dimanipulasi, menjadikannya penyimpan nilai yang kukuh. Selagi kerajaan mencetak wang dan nilai mata wang semakin jatuh, selagi itulah harga emas akan terus meningkat. Ketiga, kalis inflasi dan tidak susut nilai. Inflasi sekitar 2.15% setahun bermaksud nilai duit anda berkurangan 19.1% dalam 10 tahun. Tapi emas, harganya naik lebih 100% dalam tempoh yang sama. Gram emas anda tetap sama tapi nilainya terus meningkat. Lindungi simpanan anda daripada inflasi dengan emas. Jika anda nak selamatkan nilai simpanan daripada terus susut, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Jangan biarkan duit anda kehilangan nilai, tukarkan kepada emas hari ini. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.